Assalamualaikum Khalifah. Ha, Khalifah semua sihat? Alhamdulillah. Hari ni teacher nak kongsikan satu cerita dengan Khalifah semua. Khalifah semua nak dengar tak? Alhamdulillah. Kisah ni namanya Kisah Zulkarnain membina tembok. Khalifah pernah dengar tak nama Zulkarnain tu? Pernah? Tak pernah? Okey. Zulkarnain ni seorang yang telah diberi kuasa oleh Allah. Walaupun Allah beri dia kuasa, Zulkarnain ni tidak sombong. Dia tak ada pun macam nak sombong macam ni. Macam, aku ada kuasa, aku hebat. Itu sombonglah namanya. Bagus kan Zulkarnain ni, dia tak sombong walaupun Allah bagi dia kuasa. Macam itulah kita nak. Sebab apa? Allah tak suka orang yang sombong. Okey. Kuasa yang Zulkarnain ada ni diguna untuk membantu orang lain. Macam itulah kita nak. Kalau kita ada sesuatu yang special tentang kita, kita boleh buat sesuatu. Tak semestinya ada kuasa je. Kalau kita ni kuat, kita kenalah tolong orang. Ataupun kita ni pandai, contohnya pandai membina rumah ke, kita pandai membaca ke, kita tolong orang lain. Kita ajar orang lain membaca kalau kita pandai membaca. Kalau kita ni kuat, kita tolong orang yang lemah. Kalau kita ni pandai membina rumah, kita tolonglah bina rumah untuk orang miskin. Contohnya, tak semestinya kena ada kuasa. Tak semestinya. Macam-macam kalau kita ada kebolehan. Contoh macam teacher, kalau teacher ada ilmu, teacher boleh ajar Khalifah. Macam itulah. Kita guna apa yang kita ada, kebolehan yang kita ada untuk bantu orang lain. Macam Zulkarnain. Okey. Di dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang Zulkarnain membantu sekumpulan penduduk membina tembok yang kuat dan tinggi antara kampung mereka dari dimasuki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tahu tak siapa Ya'juj dan Ma'juj ni? Ya'juj dan Ma'juj. Tak pernah dengar kan? Mereka adalah manusia sebenarnya. Tetapi bahasa yang mereka cakap tu seperti tak boleh faham. Jadi, kejap ya, Khalifah, sorry. Mereka selalu membuat kerosakan. Ya'juj dan Ma'juj ni selalu buat kerosakan. Jadi awak suka tak kalau orang selalu buat kerosakan? Mestilah tak suka. Jadi, orang kampung dia selalu buat kerosakan sampai memusnahkan tanaman perkampungan orang miskin. Orang kampung yang miskin tadi tu pun menawarkan untuk memberi upah kepada Zulkarnain. Zulkarnain nak tolong orang-orang kampung tu untuk bina tembok yang tinggi dan kuat supaya Ya'juj dan Ma'juj tu tak masuk kampung tu. Jadi orang-orang ni nak upah lah, nak upah Zulkarnain sebab dah tolong mereka. Tapi Zulkarnain buat apa? Zulkarnain menolak tawaran mereka dengan baik. Zulkarnain tak nak upah tu. Zulkarnain jawab, Tuhan memberikan aku kuasa. Tuhan memberi aku kuasa dan kekayaan. Malah bayaran dari Allah itu lebih baik. Jadi Zulkarnain tidak mengharapkan balasan, malah mengajak kaum tersebut membina tembok yang tinggi itu bersama-sama. Bagus kan Zulkarnain? Zulkarnain walaupun dia dah tolong orang, orang offer dia, orang tawarkan dia untuk bagi upah, nak bayar dia tak nak. Dia buat ni untuk dengan Allah dah bagi dah bayaran kepada dia. Bayaran Allah tu lagi baik. Bila kita tolong orang, kita dapat pahala. Itulah bayaran yang kita dapat. Dapat pahala. Lagi bagus. Okey.
Jadi kita perlu contohi sikap Zulkarnain. Kita buat baik bukan untuk duit, kita buat baik untuk Allah. Sebab Allah suka. Jangan harapkan balasan daripada orang. Kita nak tolong makcik tu lah, nanti sekarang makcik tu mesti bagi duit. Tak boleh macam tu. Kita tolong orang sebab kita tolong kerana Allah. Sebab Allah suka. Bukan nak duit, bukan nak mainan ke. Contohnya kan nak tolong mama dengan papa lah, nanti mesti mama dan papa belikan mainan baru. Tak boleh lah macam tu. Okey, kita tolong sebab Allah suka. Kita tolong kerana Allah. Niat tu kena kerana Allah. Okey Khalifah, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.